Assalamualaikum. Hari ni ada sebuah X50. Okay, X50 ni macam biasa lah, dah sampai due date dia untuk servis. Cuma hari ni kita nak bagi tips sikit je lah, tak banyak. Kita boleh tengok sini Ini adalah cap untuk oil filter. Di sini ada tulis, ni ada tulis 25 Newton meter untuk ikatan. Okay, kalau contohlah kita terima kereta ni keadaan terlalu ketat, kita dah pakai mangkuk. Mangkuk pun tarik terlepas. Sebab apa tau? Dia plastik. Okey. Dia plastik benda ni. Ni plastik ni. Dia sama jugalah macam kita konti kan. Jadinya macam mana kita nak buka kalau benda tu asyik loose. Senang je. Hanya kita ambil je ni. Tip ni ambil. Kan? Koyakkan sikit. Lilitkan sini. Lilitkan je kat sini lilitkan sini keliling. Okay, kita buat macam ni masking tape kan dia keliling. Okey. Buatlah dalam dua kali lah tape tu. Lepas tu masuk mangkuk ni lah. Macam biasa lah. Mangkuk, lepas tu buka. Syak buah boleh. Itu je lah. Sebab kereta ni pun saya kena macam tu juga cerita dia. Kan, tarik tak boleh. Rupanya dia dah tak berapa fit. Mungkin sebab dah banyak kali buka pasang, sedis kan. Biasalah tu. So letakkan je lah masking tape ni, syak buah boleh buka. Okey lah, itu sajalah. Nanti dah siap buka tu nanti kena cabut lah ni kan. Nampak tak lawa pula kereta. Okey, itu saja. Assalamualaikum.